ramai dah orang. Ramai orang. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap baru datang. Yalah, dia orang lepas tu terus gerak. Dah buka. Buka apa benda memang buka lah ceritanya. Tengok mall. Banyak buku-buku. Jalan lah. Masuk eh? Masuklah bang, soalan abang ni. Aduh, nak dengar suara aku yang merdunya asyik bercakap. Bagi sini. Tolong sebab sebelum naik matahari ke matahari tu dah naik dah. Tengok muka dia masai. Masuk masai. Okay, mana-mana semua kita sampai ke destinasi. Jalan lah. Sini. Boleh lah sini. Ha. Baik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Seluar saya yang besar. Dia pakai seluar aku kenapa? Oh, ini memang besar bang. Dia lagi satu tu yang warna kelabu, yang satu lagi tu yang kecil sikit. Ini besar sikit. Aku dah nampak dah. Ayah punya ni. Nampak tak yang afro tu? Iya. Lupalah nak bawa gunting. Abang. Ya. La ilaha illallah abang. Sinilah bapak kau. Kau bapak sendiri pun tak tahu. Assalamualaikum, sorry ya. Dia mabuk. Mama yang ngantuk lah. Tu lah semalam aku cakap balik. Berapa kali aku sebut balik. Jom mama balik, jom mama balik. Dia boleh sambung borak dengan kawan dia. La ilaha illallah. Aku dah barai ni. Pagi ni baru terasa barai. Ada muka. Okay. Degil. Dah sampai. Okay, dah sampai. Dah sampai ke mana? Kunci dia. Tak kunci berapa. Tak ada yang kat dalam kubur ni bangun bawa kereta kau. Apa? Nombor batu tu lah saya tanya. Mak Tim punya nombor batu tu berapa? Senang sikit nak cari. Ni kan ada nombor batu. Di sini sempit sikit kubur lama. Bukannya kita ada tanam ke kat sini? Mati pokoknya tu? Bukan kita tanam ke ya? Kan kita ada tanam pokok. Dulu ada tanam. Tak, hari tu kan kita ada tanam. Ada? Ada lah yang kita beli pokok tu. Oh ni Mana? Dia tak naik sangat lah. Ni ke? Bukan. Macam ni kan. Macam pokoknya bapaknya Dika tadi tu lah. Siapa? Bukan. Ini bukan ni. Ini tak apa. Ni aku. Ni dia nak naik tak boleh. Tolong cabut orang. Tak boleh. Dia macam sebab tanah ni tanah macam tanah batu lah. Tanah batu sakit. Sana sikit. Okey. Cik, acah tu sana sikit. Dia punya acah tu. Kita tengok sana sikit. Ayah dah banyak dah cabut. Dia satu tak habis-habis. Sekarang terkeluar buah si kan. Biasa. Banyak lubang-lubang kan. Boleh abang? Cepat matahari dah naik. Tolong. Tadi aku dah cakap cepat bang, cepat. Lepas subuh tu abang baca Al-Fatihah. Lepas tu pun diam lama kan. Aku ingat aku tak perasan tu. Apa lama sangat pula ni. Dia diam lama pula lepas Al-Fatihah ni. Mana surah pendek je dia ni. Dia lelap ke Muhammad ni? Kau dia tak semayang kau boleh lelap. Tengok betul lah imam ni. Nah. Tak terkata. Aku tak tahu. Sebaik bukan jadi imam masjid, jadi imam aku je. Kalau imam masjid semua jemaah apa hal senyap ni? Lelap ke? Nyawa tak nyawa. Tapi dia diri. Elok tegak.
Mungkin mati dan aku lah dalam hati. Aduh, mana ni? Ada buat ke? Wak ada buat ke apa? I tak tanya hari tu patutnya tanya, lupa nak tanya Wak. Macam mana nak tunggu Lupa. Tak ada. Hari tu kan Wak dah datang rumah, lupa nak tanya. Kok dia dah buat untuk nenek. Kena dah cari satu-satu lah. Cuba tarik. buat baru. Sebab dia hajah tu kan, tak perasan. Wak dah buat lah ni rasa. Kan? Dah bersih lah, cantik lah. Siap tanam pokok, induk tanam tak? Kan? Dia tanam pokok. Dia tanam pokok tu je. Yelah dia dah tanam, tak yalah tanam. Banyak tanam buat apa? Baru. Ni bukannya nursery. Nursery. Okey dah, macam doa abang. Pau. Nanti. Dia tak adalah kotor sangat, cumanya dia ada air batu. Tolong tak sampai lah bawah. Apa? Nangis tentang. Banyak Ya kita offer beli tentang freezer besar. Mana tak penuh freezer ni. Pantang offer. Beli. Peti air nasib baik dah kecil. Abang. Terbalik ni ha. Allah. Ni dah selesai, dah bersih. Abang macam tak pakai seluar bang? Besar benar je dia. Angkatlah abang, tarik. Saya nak report. Siapa dapat? Tak apalah, kita kan. Itulah tadi saya kata, apa sebab bunyi macam bunyi hujan? Abang cakap tak, pandang pada onting. Dia cakap, aku punya terbakar. Tak, masalahnya kenapa dia yang pegang ni? Aku dah lah pakai kain. Pakailah seluar. Aduh, risaunya aku. Kata tagar dia punya kain ni sekarang. Niat dah baik dah. Baik tau. Torture. Dia suruh lagi. Itulah saya risau. Saya nak report, saya rasa mesti dia orang dah report sebab dah dekat dengan rumah dia orang sana tau. Sana rumah dia orang. Dia tak suruh alih kereta tak apalah. Aku risau juga kena kereta ke apa. Panjang tak tali tu. Panjang. Dia mesti dia bertembak daripada atas sana pun ada tembak. Dekat sini pun dia orang tembak lah. Nampak api pun satu kan. Cik tu call risau kita tak ada rumah tu. Dia tahu kereta kita kadang kat depan kan.